Alright guys, ini adalah update yang terbaru berkenaan dengan kes yang menggemparkan seluruh Malaysia apabila FIFA menjatuhkan hukuman yang berat kepada FAM dan juga 7 pemain warisan Malaysia. Sekarang ni kami seluruh rakyat Malaysia dah tahu apa punca Malaysia dijatuhkan hukuman dan siapakah yang bersalah. Kita dah tahu. Okey, kita dah tahu siapa yang bersalah dalam hal ni guys, yang menyebabkan FAM dan juga 7 pemain warisan Malaysia dihukum. Nak tahu siapa yang bersalah? Jom kita lihat video ni dulu guys. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ada update terbaru dari FAM mengenai kes yang tengah hangat sekarang, yang mana FIFA telah denda Persatuan Bola Sepak Malaysia dan menghukum 7 pemain warisan kita yang dikatakan dalam pemalsuan ataupun dokumen lah. Jadi respon terbaru dari FAM, mereka menyatakan yang FAM sekarang tengah menunggu keputusan penghakiman penuh dari FIFA lah sebelum mengemukakan rayuan mengikut proses dan lunas undang-undang sedia ada. Jadi selepas 2 hari kita menunggu update dari FAM. Sebelum ni ada naratif kata kitanya disabotaj dan sebagainya lah. Banyaklah isu-isu yang sebelum ni yang sebelum ni ada yang mengatakan bahawa Malaysia telah disabotaj oleh orang luar. Bukan orang Malaysia, daripada luar katanya. TMJ yang cakap Malaysia telah disabotaj, tapi dia tak bagi tahulah siapa. Sebelum ni katanya macam tu lah guys. Alright, nak cari siapa report dan sebagainya. Tetapi akhirnya hari ni FAM come out dengan satu statement yang mana FAM memaklumkan bahawa mereka telah mengenal pasti sebenarnya wujud kesilapan teknikal dalam proses penyerahan dokumen. Jadi proses penyerahan dokumen tu ada kesilapan teknikal yang dilakukan oleh kaki tangan pentadbiran, which is salah sendirilah dekat sini. Okey, sekarang sudah pun terbongkar, sudah pun terbukti yang FAM telah mengaku mereka salah apabila wujudnya kesalahan teknikal yang dilakukan oleh pekerja mereka sendiri yang menyebabkan Malaysia disangsi FIFA dan yang menyebabkan 7 pemain warisan Malaysia didenda oleh FIFA, dikenakan sanksi. Jadi ianya salah sendiri, salah FAM sendiri. Itulah jawapannya guys. So dekat sini FAM mengambil serius perkara ini. Walau bagaimanapun FAM ingin menegaskan bahawa para pemain warisan yang terlibat adalah rakyat Malaysia yang sah. Okey guys, ini satu lagi berita yang aku nak orang Indonesia dengar guys sebab yalah penonton aku memang ramai orang Indonesia. FIFA, FAM telah mengesahkan 7 pemain warisan Malaysia adalah sah rakyat Malaysia. Okey, cuma apa yang terjadi, FIFA sanksi FAM kerana kesalahan teknikal yang dilakukan oleh FAM sendiri. Okey, tu je masalah dia guys. Jadi ini update terbaru. So apa pandangan anda? Sebab ramai yang masuk dalam live saya duk tunding jari sana sini, pihak sana sini, lain-lain kali 1 jari tunding ke sana, 4 jari tunding balik kat kita. Salah siapa sebenarnya? Salah diri sendiri. So itulah kenyataan yang dikeluarkan oleh FAM dan kita mengharapkan supaya kes ni tak ada isu yang besar lah. Sebab dia berkata kesilapan teknikal, so boleh buat rayuan dan sebagainya, dan harap dokumen yang dihantar selepas kesilapan teknikal tu mampu mengukuhkan dan membuktikan yang 7 pemain warisan kita tu adalah melalui dokumen yang sah dan adalah rakyat Malaysia yang sah. Okey, apa-apa pun FAM, good luck. Ada lagi berapa hari? 8 hari tak silap saya. And so masih lagi dalam proses untuk kita fight jika berada di pihak yang benar, lawan sampai habis. Okey, Assalamualaikum. Masih dihantui oleh sanksi FIFA guys ya. Negara tangga berjasa kuning pada akhirnya guys ya mengaku ternyata guys ya ada kesalahan saat mengirim dokumen. Beserta guys. Waduh cuy, lama sekali ini pergerakan dari FAM ya guys ya, dari
Okey, kita baca guys yang dalam ini dalam kotak ini. FAM ingin memaklumkan bahawa kami telah mengenal pasti wujud kesilapan teknikal dalam proses penyerahan dokumen yang dilakukan oleh kaki tangan pentadbiran. Disebabkan kaki tangan pentadbiran ini guys, satu Malaysia kecoh, dan juga ada ramai juga rakyat Malaysia lah yang menuduh Vietnam lah. Tak tahulah, mungkin Vietnam memang benar-benar ada mengajukan kepada FIFA lah. Okey, suruh FIFA check. Tapi ada yang kata Indonesia lah. Akhirnya salah sendiri. Jadi malulah, kan? Malu jugalah ya. Federasi Sepak Bola Malaysia masih belum beres juga nih. Nih guys ya, ada statement dari Datuk Nur guys ya tentang kesalahan teknis yang dikirimkan oleh FAM ke FIFA cuy. Katanya guys ya, FAM ingin memaklumkan bahwa kami telah mengenal pasti wujud kesilapan teknikal dalam proses penyerahan dokumen yang dilakukan oleh kaki tangan pentadbiran. FAM mengambil serius perkara ini, walau bagaimanapun FAM ingin menegaskan bahwa para pemain warisan yang terlibat adalah rakyat Malaysia yang sah. Buset dah. Kenapa nggak dari kemarin aja ngaku, kan enak kalau misalkan udah ngaku guys ya. Tapi please ya, jangan fitnah-fitnah di negara Indonesia lagi ya. Soal Ronafa penyokong Malaysia number 1 ini agak cukup sedih ya kalau misalkan FAM menyalahkan Indonesia. Breaking news guys, ada info baru nih. FAM mengakui kesalahan dalam dokumen yang dikirimkan ke FIFA. Waduh, ada-ada aja ya, bisa kesalahan dokumen begitu. FAM merilis pernyataan soal kasus naturalisasi. FAM ingin menginformasikan bahwa kami telah mengidentifikasi kesalahan teknis dalam proses penyerahan dokumen yang dilakukan oleh staf administrasi. FAM menanggapi masalah ini dengan serius, namun FAM ingin menekankan bahwa para pemain warisan yang terlibat adalah warga negara Malaysia yang sah. Tak pernah ucap hello, pergi kau melambai. Kok bisa kesalahan dokumen yang dikirimkan ke FIFA gitu loh? Kenapa kesalahan dokumen? Ya, apa dokumen fotokopian, apa bagaimana? Masa bisa kesalahan gitu ya? Tapi sekali lagi, yang sabar dah ya untuk Malaysia. Ya, pernyataan terus ya, klarifikasi saya terus. Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan berlaku kesilapan teknikal dalam dokumen yang dihantar untuk mendaftarkan pemain dalam kelayakan Piala Asia 2027 2 hari selepas persatuan itu, dan 7 pemain warisan dikenakan tindakan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa. Setiausaha Agung FAM Nur Azman Rahman berkata kesilapan itu dilakukan oleh seorang kaki tangan badan induk bola sepak negara itu. Beliau menegaskan FAM memandang serius perkara ini dan menekankan bahawa pemain warisan yang terlibat adalah warga negara Malaysia. Pada 26 September, Jawatankuasa Tata Tertib FIFA mengenakan denda sebanyak 1.9 juta ringgit terhadap FAM, manakala setiap daripada 7 pemain itu didenda RM11,000 selain digantung selama 12 bulan. FIFA berkata FAM dan 7 pemain berkenaan dikenakan tindakan kerana melanggar artikel 22 Kod Tata Tertib badan itu berkait pemalsuan dan pengubahan dokumen. Okey guys, jadi itulah dia beberapa video yang menyaksikan. Kita dah tahulah siapa sebenarnya bersalah, apa sebenarnya yang berlaku. Okey, sebelum ini beberapa hari lepas Malaysia dikejutkan dan digemparkan apabila FIFA secara resminya memberikan sanksi kepada FAM dan 7 pemain warisan Malaysia di atas kesalahan memalsukan dokumen 7 pemain warisan dan Malaysia telah dikenakan sanksi lah. 7 pemain warisan pun dikenakan sanksi, dikenakan denda dan juga tidak dapat bermain sepak bola selama 1 tahun guys. Ini satu denda yang berat lah untuk para pemain Dan apabila Presiden FAM pergi ke HQ FIFA dan menyiasat dan bertanyakan apa sebenarnya yang berlaku, dan dalam masa 2 hari ni banyaklah persoalan yang timbul di kalangan orang-orang Malaysia ni dan juga berkenaan dengan TMJ, Tunku Mahkota Johor, iaitu owner kepada kelab JDT yang dengan kuat mengatakan bahawa
ada orang luar yang ingin menjatuhkan bola sepak Malaysia. Macam itulah katanya. Tapi dia tak bagi tahu siapa. Dia hanya post gambar di IG story kalau tak silap gambar berkenaan dengan Presiden FIFA dan juga ada gambar Pak Erick Thohir, Presiden Sepak Bola Indonesia, ada juga gambar Presiden Indonesia dan itu membuatkan orang fikir yang apa yang TMJ cakap tu maksudnya Indonesia. Indonesia lah yang menghasut FIFA supaya menghukum Malaysia untuk menjatuhkan bola sepak Malaysia. Orang ingat macam itulah sebab TMJ post gambar begitu kan. Dia tak bagi tahu siapa, TMJ tidak bagi tahu siapa, tak mention nama siapa, negara mana, dia cuma bagi tahu ada orang luar yang ingin menjatuhkan Malaysia dan dia letak gambar tu. Dan orang Malaysia pun fikir, oh maknanya Indonesia lah. Ada yang cakap Vietnam. Okey, sebab Vietnam ni tak puas hati sebab mereka kalah. Jadi mereka buat aduan kepada FIFA untuk menyiasat adakah benar pemain-pemain Malaysia itu benar-benar mempunyai darah Malaysia. Tapi apabila TMJ dia update status dan gambar macam tu, makna orang Malaysia ingat Indonesia lah. Dan Indonesia pun kecoh jugalah marah jugalah. Orang Indonesia semua marah. Orang Indonesia semua bilang salah sendiri, kenapa mau tuduh-tuduh, jangan fitnah-fitnah, begitulah. Dan berlakulah pergaduhan antara netizen Malaysia dan juga netizen Indonesia. Dekat komen video aku penuh guys, sedangkan aku tidak bersalah. Mungkin kerana aku bersalah kerana aku adalah warga negara Malaysia. Bukan aku yang post gambar tu, tapi TMJ tak mention lah siapa. Dia tak bagi tahu siapa, dia tak bagi tahu negara apa. Okey, disebabkan dia post gambar tu membuatkan kita semua fikir yang Indonesia, dan orang Indonesia pun fikir, oh kenapa ini TMJ bilang Indonesia yang punya niat buruk terhadap Malaysia, begitu guys Tapi semalam telah update satu berita, boleh dikatakan besar juga, perkembangan terbaru. FAM sendiri telah mengaku ada kesilapan teknikal yang dilakukan oleh pekerja mereka sendiri di bahagian pentadbiran yang membuatkan FAM dan 7 pemain warisan telah disangsi. Adalah kesilapan FAM sendiri. Sebabkan pekerja FAM habis Malaysia punya bola sepak disebabkan dia saja guys. Tapi itulah netizen Indonesia pun netizen Malaysia pun ramai yang bersalah lah, sebab kita menuduh Indonesia, Vietnam. Tapi tak pastilah, sebab ada juga aku baca komen memang Vietnam ada membuat aduan kepada FIFA. Tapi aku tak pasti itu benar ataupun tidak. Aku just baca di bahagian komen je. Diorang kata memang benar Vietnam ada buat aduan, bukan Indonesia. Vietnam memang ada buat aduan kepada FIFA untuk menyiasat 7 pemain warisan. Mungkin sebab itulah FIFA siasat terjumpa dokumen yang tersilap tu guys. So FIFA terus menghukum Malaysia. Begitulah jalan cerita dia. Tapi Indonesia juga yang dipersalahkan. Okay guys, aku tak salahkan Indonesia. Korang boleh tengok berapa video aku, ada 3-4 video yang aku buat berkenaan dengan ini. Aku tak pernah cakap pun yang Indonesia salah lah, memang Indonesia lah yang iri. Tidak guys, aku just berbincang berkenaan dengan isu-isu panas, berkenaan dengan post TMJ, berkenaan dengan Malaysia disangsi FIFA, macam itulah guys Tapi itulah, kebenaran telah diketahui. 100% puncanya adalah daripada dalam FAM sendiri. So kita sebagai orang Malaysia, warga negara Malaysia, netizen Malaysia ni, tak payahlah kita nak kecam orang lain, tak payahlah kita nak tuduh Indonesia ke Vietnam ke Kesalahan tu daripada diri sendiri.
Walaupun memang betul Vietnam membuat aduan kepada FIFA, itu hak mereka lah. Mereka buat aduan, mereka tak puas hati dah kalah 4-0, dia buat aduan. So FIFA check dan jumpa kesalahan. Tapi jalan penyelesaiannya kita tak nampak lagi lah. Okay. Dan satu lagi aku nak buat keterangan ya. Okay, ini 100% benar, terpulang kepada anda semua nak percaya ataupun tidak. 7 pemain warisan itu adalah sah warga negara Malaysia. Okey, sekali lagi aku ulang, 7 pemain warisan sah warga negara Malaysia. Antara berita yang terbaru, okey, yang diterima semalam. Yang pertama, kesalahan telah dijumpai, iaitu kesalahan teknikal. FAM mengaku FAM yang salah. Dan yang kedua, 7 pemain warisan sah pemain warga negara Malaysia. Cuma sekarang ni tak tahulah, FAM tetap kena tunggu. Okey. Perlawanan menentang Laos, kelayakan Piala Asia ni pun ada lagi lebih kurang 10 hari saja lagi guys. Sempat ataupun tidak guys. Okey, ini yang membuatkan rakyat Malaysia takut ni guys. Adakah masalah ini akan selesai menjelang perlawanan Malaysia lawan Laos nanti guys? Okey, kesian juga dengan 7 pemain warisan yang mereka tidak bersalah, tapi mereka dikenakan sanksi. Mereka tidak dapat bermain dengan kelab mereka selama 1 tahun ya guys ya. Jadi mereka sekarang direhatkan. Mereka menjadi mangsa guys daripada kesalahan pekerja dalam FAM itu sendiri. Okey. Okey, aku nak buat klarifikasi lah ya di sini ya. Jika ada video aku yang mengatakan orang Indonesia bersalah, aku minta maaf. Okey. Jika ada video aku yang mengatakan Vietnam bersalah, aku minta maaf. Tapi aku rasa memang aku tak cakap pun yang Indonesia salah, Vietnam salah tidak ya. Cuma nak tahu je lah apa masalah yang sebenarnya. Sekarang kita dah tahu. Alright. Jadi aku berharap sangat penyelesaian yang positif. Okey, kalau boleh macam FAM kan, memang FAM mengaku FAM buat salah. Kalau boleh FIFA tu denda lah FAM. Denda, bayar wang ke. Janganlah denda pemain-pemain ya. Pemain-pemain tidak bersalah, yang bersalah FAM. Jadi aku harap FIFA denda FAM. Okey, mungkin bayar wang 1 juta, 2 juta, yang enggak apa-apalah. Memang FAM sudah mengaku bersalah kan. Okey. Dan klarifikasi lagi, Indonesia tidak bersalah ya dalam hal ni. Okey, dan Vietnam aku tak tahulah. Mungkin Vietnam pun tidak bersalah lah. Kalau mereka mengadukan aduan pun, itu hak mereka. Alright. Jadi salah sendiri.